Kenapa status anak saya masih calon mohon? Okey, untuk makluman anda, kepada mereka yang dah dapat tawaran dekat UP_TVET akan berubah statusnya kepada klik terima tawaran pada 26 November 2025. Kepada anda yang berada di UP_TVET, di bahagian status tu masih lagi calon mohon, untuk makluman anda tidak dapat apa-apa tawaran. Sehingga 25 November, kalau tak ada lagi klik tawaran terima, maksudnya anda tak dapatlah tawaran program di mana-mana institusi yang anda mohon. Apa yang anda kena buat adalah kepada mereka yang masih lagi calon mohon, pada 1 Disember nanti adalah untuk proses anda buat rayuan. Nak buat rayuan kat mana? Dekat UP_TVET, 1 Disember nanti anda boleh klik untuk buat rayuan. So kepada mereka yang tak dapat masih lagi di status calon mohon, buat rayuan pada 1 Disember nanti.